Mana ada Pak Teri yang bagi call kan. Orang tengah buat conference pun bubuh mikrofon di telefon. Kali ni tak bubuh ke? Kau nak kena tarik wayar speaker masjid tu. Wayar babak Pak Teri yang bar tu. Kalau betul-betul berani, gamak tak ada modal nak call, tak payah suruh walanon. Mai puak-puak walaun nak tolong kirim duit bagi top-up beda call. Tu pun gamak kata tak erti sangat lah. Ataupun nak suruh kami sediakan SIM card, kami nak tolong beli bagi. Nak pakai apa? Nak pakai Celcom? Hak DG yang itu nak bankrupt, yang hang penat balik tu ke, lagu mana ke? Ataupun nak pakai Maxis, kami boleh sediakan. Amuh lambat lepas lu halau tak buat conference kali ni, pegang telefon, bubuh mikrofon macam orang bodoh lagi. Dalam dunia ni tak ada sejarah buat gitu. Kali ni orang sengap dekat tulis kenyataan, mengecam kenyataan, berharap berita, tolong Allah. Hang telefon lah Presiden Yahudi laknatullah tu. Hang kata ada, weh nak harap weh, orang pergi hantar bantuan, bukan pergi buat serangan. Macam tu orang panggil kecam. Ni K9 hampa tolong mesej kat Pak Teri Bar tu, buat ajar cepat sikit, dengan bodoh sangat.